di mana NXT ini boleh dikatakan sebagai brand ketiga, development brand, dan ia sekaligus dapat membantu mencipta lebih banyak bintang-bintang masa akan datang. Tapi sayangnya di era Vince McMahon, ramai bintang NXT yang hebat ketika di NXT, tapi bila mana diserapkan ke roster utama tak menjadi dan lost kan. Dan sampai ada yang kata yang Vince McMahon tak suka dengan NXT kerana itu banyak bintang-bintang NXT yang dibenam semasa menjadi bintang di roster utama, tak kira di Raw ataupun SmackDown. Jadi itu pun satu yang sangat menyedihkan jugalah. Contoh macam siapa? Kita ada Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, Finn Balor dan sebagainya kan. Bila masuk ke roster utama, mereka macam tak boleh nak adapt dengan apa yang Vince McMahon mahukan. Dan itulah yang menyebabkan ramai bintang-bintang NXT yang bila masuk ke roster utama, tak lama lepas tu mereka minta berhenti. Contoh macam pasukan Revival ataupun FTR sekarang kan di AEW. Antara sebab kenapa mereka tak nak sambung kontrak adalah kerana mereka tak nak ikut apa yang Vince McMahon mahukan dan berhijrah daripada WWE lah. Jadi itulah, Vince McMahon dan NXT ni memang macam ada beef lah. Macam ada ketaksetujuan. Kerana yalah, gaya delivery NXT tu kalau kita tengok memang berbeza dengan roster utama kan. Dia lebih aksi kan, gaya pun macam wrestling indie. Dan Vince McMahon ni bukannya peminat wrestling indie kan. Jadi mungkin seleranya tak kena lah dengan apa yang dipersembahkan oleh Triple H di NXT kan. Jadi nasib baik bila mana Triple H mengambil alih, banyak bintang-bintang NXT yang sebelum itu mungkin dah belah daripada WWE kembali semula kerana mereka pernah bekerja dengan Triple H, tahu cara Triple H bekerja dan menyebabkan mereka kembali